Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So guys, dah lama kan aku tak buat video YouTube, dan YouTube aku sendiri pun aku dah jual dah YouTube tu. Jual dekat Ahmad Amran. Kenapa? Sebab aku rasa macam aku tak ada masa untuk aku nak meneruskan YouTube tu. Lagi satu, aku dah start bekerja kan. Bila dah bekerja makan gaji ni, masa kita dah tak ada masa lah untuk nak buat konten ke apa, nak jumpa kawan ke apa. So aku rasa macam sekarang ni aku ada masa ke lapangan dan aku boleh buat konten. Mungkin aku akan aktif balik dalam industri muzik ni, boleh aktif balik dan jumpa kawan lama dan jumpa sahabat handai. So aku rasa macam sekarang ni aku ada masa, aku dah start balik lah. Cuma sekarang ni YouTube aku yang 67,000 tu aku dah jual dekat Ahmad Amran. So sekarang ni YouTube baru Afimotion, aku dah tukar dalam YouTube. Dalam channel aku ni aku nak buat macam-macam kan, nak buat podcast, nak buat ride, nak buat review makan ke apa benda yang aku rasa boleh buat konten. So mana-mana aku pergi, aku akan buat video lah kan, untuk rekod. So kalau macam aku pergi dekat buat konsten lagi ke, jumpa buat konsten, mungkin banyak benda yang nak diceritakan kan, bertanya khabar, cerita setelah sekian lama kan aku menghilang. Sekarang aku dah muncul balik. Boleh lah kita bersembang-sembang, santai lah. So dalam masa terdekat ni mungkin aku akan buat podcast yang pertama dengan Sari Amri. Sari Amri ni dia sebagai senang nasihat. Podcast aku nak buat ni dalam TikTok, live TikTok. Mungkin dekat YouTube pun aku akan link sekali lah. So dua aku boleh live dalam masa yang sama, aku live dekat TikTok dan aku live dekat YouTube. Masa terdekat lah. Selepas daripada tu mungkin aku akan buat dengan Eddie Hamid, siapa lagi, Z budak kacamata, buat dengan penyanyi-penyanyi lah kan, dengan Afi Utopia, dengan Burn meditasi. So memang lama nanti aku contact balik. Mungkin kalau aku buat ni pun, panggil dia orang ni pun kena ada bayaran aku kan, sebab dia orang nak datang, minyak lagi apa lagi kan. So mungkin ada bayaran. So kalau ada rezeki nanti ada sponsor kan, ada sponsor lah. Sekarang ni tengah duduk planning. So korang support lah kan YouTube baru aku ni kan. Subscriber pun tak ramai, baru 40 orang baru. Nak capai ke 1000 tu memang susah. Dengan 4000 jam watch hour, barulah aku dapat monetize balik YouTube channel tu. Selepas daripada ni mungkin aku dah tak jual lah channel tu, biarlah kan. Itu sebenarnya sebagai kenangan momen kita kan, kita simpan dekat dalam YouTube tu. Tapi kalau fikir balik macam menyesal juga kan, tapi nak buat macam mana, benda dah terlepas lah. Nak beli balik pun mahal, sebab aku jual itu hari pun mahal juga kan. So aku tak apalah, cuba kita create lah slow lah, tak ada rushing sangat. Mungkin kalau ada kena konten yang berkenaan dengan korang setuju kan, korang suka, subscribe channel aku Afimotion. So banyak dalam tu, mungkin macam-macam lah kan. Aku tak boleh nak tumpu satu benda lah, nak tumpukan satu benda macam dulu kan. So aku buat lah macam sembang santai, ataupun kisah-kisah seram, ataupun cerita semasa kan, reaction, buat macam tu lah. Tapi aku rasa benda ni makan masa lah kot. Ada subscriber dulu yang mengenali aku, mungkin dia akan subscribe lah. Ada yang budak baru Gen Z kan, dia tak kenal aku kan, dia tak subscribe lah. Ada yang anti, macam-macam kan, yang anti pula, yang menyampah lah, macam-macam lah. So tak apalah, itu terpulang pada korang, itu hak individu. So aku tak boleh nak buat apa.
yang rasa okey, rasa nak berkawan dengan aku, rasa macam nak subscribe channel aku, okey, dipersilakan. Kan. So plan pertama aku untuk ni konten aku akan buat dengan, insya-Allah kalau tak ada apa, mungkin hari Rabu selepas aku post video ni, hari Rabu malam pukul 9.30 malam. Ambil masa dalam setengah jam 45 minit, tak lama kan. Kisah dia, topik dia tu industri muzik dalam TikTok. Sebab apa, dekat dalam TikTok ni dia jadi cacam merebau tu. Dia orang buat pertandingan karaoke, kadang-kadang juri yang tak kena langsung lah dengan industri muzik, tak kena langsung. Juri apa, tukang masak boleh jadi juri, pemain kereta boleh jadi juri. kan benda tu kan macam tak selari lah, tak selari ya. Dia tak kisah sebenarnya siapa-siapa, asal kau tahu basic music, asal kau tahu basic nyanyian, boleh lah jadi juri kan. Telinga nak kena padu, nak jadi juri. So juri ni bukannya tak muat lah nak ambil untuk jadi juri dalam pertandingan. So bila kita salah cakap pada peserta kan, so benda tu efek pada dia di kemudian hari nanti. Mungkin sebenarnya dia nyanyi tak bagus, tapi kau komen bagus macam ni. Sebenarnya dia tak bagus, tapi disebabkan kau tu tak pandai nak buat komen, tak pandai nak bagi penerangan dekat dia, so dia akan jadi efek pada peserta tu nantilah. Dia akan rasa macam, aku nyanyi bagus, juri puji aku kan, aku pun nombor 1 menang dalam pertandingan. Tapi pada juri yang profesional, yang terkenal ke, yang ada nama, mungkin nyanyian kau tu kan, kalau elok lah, tapi kalau tak elok macam mana? Orang kau nyanyi tak elok, orang dengar tak apa okey, tapi ada pujian juri mengatakan kau ni okey, sebab dia juri yang tidak profesional. Kalau juri yang profesional, dia ambil kira semua, tempo, pitching kan, kau punya falsetto, kau punya belting, kau punya suara apa, nada tu bulat ke, kau punya suara tu tinggi, rendah ke. So dalam nyanyian ni dia punya bahasa komen-komen dia ni untuk kritik tu banyak. So nak kena ada pengalaman juga, jangan ambil takat muat je. Yang Penebau Tijana kau ambil kan, Penebau Tijana ambil jadi juri. Sebenarnya macam tu dia merosakkan. So nanti dalam podcast aku dengan Sari Amri ni akan bercerita tentang pasal itulah kan, supaya diorang ni lebih berhati-hati untuk memilih juri. Pertandingan ni tak kisahlah nak buat macam mana pun kan, tapi yang pentingnya juri itu biarlah bertauliah, dan juri itu ada basic, ada knowledge dalam nyanyian. So kita kena cari yang macam tu. Sebab kesan dia tu pada penyanyi tu, kesan dia. So kita kena ikhlas, kena jujur, kena straight. Kau tak boleh. Lagi satu, juri yang jadi pilih kasih. Sama juga pilih kasih, rasa dia kenal orang ni, dia okey ke dengan peserta ni kan, dia bagi markah. Dia okey, dia bagi markah lebih. So macam tu tak best. Itu bukan profesional. Itu pilih kasih, juri pilih kasih. So kemunculan aku balik ni mungkinannya ada input lah, ada input kan. Kita buat benda-benda yang logik akal, yang masuk kepala. So korang jangan lupa subscribe aku dan support aku dekat TikTok aku, dekat aku punya TikTok, Syafiq, SYFIZ TikTok aku. Aku tak production lah, tak pakai production. Dulu pakai production, Syafiq Production. Sekarang aku tak pakai production, kita pakai Hafiz Motion. Motion ni dia luas, motion ni dia macam-macam. So aku boleh buat music, aku boleh buat cerita, aku boleh buat podcast, aku boleh buat travel log, aku boleh buat review macam. So sebab tu aku tukar ke Hafiz Motion. So channel baru, cuma je penat sikit lah aku nak grow account tu kan, supaya jadi 1000, dapat advertise, dapat monetize iklan. Tak apalah, kita cuba slow. So guys, jangan lupa guys, support aku. Yang mana kenal aku kan, yang mana tak kenal aku, kalau rasa nak support, terima kasih banyak. Aku hargai support kau. So kita jumpa lagi di first video
Okay guys, jumpa lagi. Zas.